Dalam video yang lepas, kita dah siapkan semua proses yang diperlukan dalam langkah screening dan kita dapat sejumlah 6 kajian lengkap dengan full text yang terpilih berdasarkan semua kriteria kita. Tapi kita baru tahu papers mana yang layak dan terpilih sahaja. Kita belum ekstrak apa-apa data daripada papers tersebut. Kita belum tahu apa intervention yang mereka guna, berapa sample size, apa outcomes yang mereka ukur, berapa lama tempoh follow-up. Dan inilah bahagian yang paling tedious dalam systematic review. Kena buka dan baca satu persatu full text PDF untuk setiap kajian. Tengok bahagian method, tengok bahagian results, identify sample size, extract setiap outcome measure, catat setiap comparison. Satu paper boleh ambil 1 hingga 2 jam kalau buat secara manual. Kali 6, dah makan berhari-hari punya kerja. Dan kena teliti, precise. Tak boleh salah. Kalau salah ekstrak satu nombor sahaja, seluruh sintesis kita boleh terjejas. Sekarang, kita ada aplikasi web yang akan baca keseluruhan paper dan ekstrak structured data mengikut protokol kita. Lengkap dengan verification flags sama ada perlu double check ataupun tidak. Di srxai.online, kita sekarang berada di fasa kelima, data extraction dan quality analysis. Ada 2 subtools yang terlibat, data extraction dan quality assessment. Dua-dua guna platform yang sama, srextraction.online. Untuk video kali ini, kita akan fokus pada data extraction dulu. Quality assessment kita akan buat di video yang seterusnya. Sekarang tengok workflow dia. Ada 4 langkah. Pertama, upload full protocol file kita. Protokol inilah yang akan bagi tahu AI apa data points yang kita nak extract. Kedua, paste prompt untuk generate customized extraction prompt. AI akan baca protokol kita dan bina extraction form yang spesifik kepada review kita. Ketiga, dalam chat yang baru, paste customized extraction prompt tu dan upload setiap study PDF, satu persatu, satu chat, satu paper. 4. Download extraction file untuk setiap kajian dalam format Markdown, iaitu file.md. Dan tengok output description tu. Setiap file mengandungi data yang diperlukan untuk sintesis. Contohnya, effect direction, sample size, comparator type, synthesis group, harvest plot input. Semua yang kita perlukan untuk sintesis nanti dah siap diekstrak dalam structured format. Dan ini penting, verification tasks. Check extracted data terhadap original PDF. Review items yang ditanda NR atau unclear. Confirm effect direction coding dan verify sample sizes. AI dah extract, tapi kita kena verify satu persatu. Jangan blindly accept. Sekarang, ke page srextraction.online. Ini platform untuk data extraction dan quality assessment. Prompt generator ini akan buat customized data extraction form berdasarkan full protokol kita. Setiap field dalam form tersebut custom made mengikut review kita, population criteria kita, intervention yang kita cari, outcomes yang kita nak, comparators dan study design. Bukan generic extraction form, spesifik mengikut study protokol kita. Langkah pertama, prepare dokumen kita. Full protocol document dan full text PDF. Kita dah ada kedua-duanya. Langkah kedua, generate your customized extraction prompt. Output mode. Ada 2 pilihan. Markdown only, lebih pantas dan ini default, atau Markdown plus Word document. Ambil masa lebih lama tapi siap bagi detail tables. Dalam video ini, kita akan pilih Markdown only. File.md inilah yang kita perlukan untuk langkah seterusnya. Sintesis nanti akan guna file.md ini. Kalau nak Word document untuk record, boleh pilih option kedua. Tapi ia ambil masa sedikit lebih lama untuk generate. Copy prompt.
Buka AI chatbot dan pilih thinking model baru dan paste prompt. Tapi jangan send lagi. Prompt ini perlukan protokol kita. Drag full protokol PDF ke dalam AI chatbot. Dokumen yang sama yang kita guna dari awal. Dari registration ke screening dan sekarang extraction. Full protokol ini betul-betul menjadi tulang belakang seluruh review kita. Prompt dah ready? Download. Simpan dalam project folder. Boleh nampak project file kita sekarang? Dari kosong, kini mula diisi dengan pelbagai file hasil dari setiap langkah dan proses kita. Setiap fasa tambah file baru. TA screening prompt, FT screening prompt dan sekarang data extraction prompt. Setiap satu spesifik kepada review kita. Setiap satu di-generate daripada full protokol yang sama. Sekarang, kita nak tengok apa yang ada dalam prompt file ini. Nampak? Ini bukan generic extraction form. Review title kita dah siap dimasukkan. Prospero ID placeholder dah ada. Review type dah di-identified. Dan yang paling penting, pada langkah pertama, protocol analysis, AI dah extract semua specifications daripada protokol kita. Population criteria, inclusion dan exclusion. Prompt inilah yang AI akan guna untuk extract data daripada sekian paper. Dia tahu apa yang nak dicari sebab protokol dah bagi tahu dia. Tapi ingat, satu chat, satu paper sahaja. Nanti saya terangkan kenapa. Select all dan copy. Buka AI chatbot, pilih thinking model baru. Paste extraction prompt yang kita dah copy tadi. Sekarang, upload paper pertama kita. Goobels 2014. Drag and drop sahaja. Ingat, satu chat, satu paper sahaja. Sebab konteks window AI ni terhad. Kalau kita masukkan 6 paper sekaligus, AI akan jadi keliru. Jadi, satu paper sahaja per chat supaya AI boleh fokus sepenuhnya pada extraction paper yang kita upload. Data dah siap di-extract. Klik download. Extraction file dah siap dimuat turun. Sekarang, pindahkan ke subfolder extraction complete supaya kita tahu mana yang dah siap dan mana yang belum. 1 siap, 5 lagi. Untuk setiap study, proses dia sama sahaja. Buka extraction prompt file dalam text edit untuk Mac atau Notepad untuk Windows. Select all. Copy extraction prompt. Buka AI chatbot, pilih thinking model baru, paste prompt. Upload paper seterusnya. Miralles Amoros 2023. Download dan pindah ke folder extraction complete. Buat sama untuk semua included study papers yang lain. Enam PDF, 6 extraction files. 1 lawan 1. Setiap PDF di folder kiri ada pasangan extraction file dia di folder sebelah kanan. Kita dah siap extract structured data daripada kesemua 6 included studies. Setiap extraction file mengandungi semua data points yang protokol kita tetapkan. Study identification, population details, intervention description, termasuk components, dose, duration dan delivery method. Comparator conditions. Setiap primary outcome mengikut protokol kita dengan effect direction dan measurement tools.
sample sizes, follow-up durations, risk of bias signals dan verification flags. Semua dalam structured markdown format yang boleh dibaca oleh AI untuk langkah sintesis yang akan kita buat dalam video seterusnya. Baiklah, jumpa di video yang seterusnya.